Majlis ini bukanlah sekadar meraihkan pencapaian, tetapi satu pengiktirafan terhadap pengorbanan dan ketekunan para penggerak NGO yang bekerja tanpa mengharapkan pujian dan publicity. Tuan-tuan dan puan-puan, organisasi bukan kerajaan memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk masyarakat yang seimbang dan berperi kemanusiaan. Dalam bidang kebajikan, pendidikan, kesihatan, pemekasaan belia, alam sekitar dan pembangunan komuniti, NGO telah menunjukkan bahawa kerja kemasyarakatan yang dilakukan penuh dengan empati, mampu membawa perubahan yang berpanjangan. Usaha ini melengkapkan dasar kerajaan dan menguatkan ekosistem sokongan sosial kepada negara. Namun, kita juga perlu sedar bahawa sektor NGO hari ini berhadapan dengan cabaran dan semakin kompleks. Isu pembiayaan, tabir urus, ketelusan serta keperluan untuk membina kepercayaan awam menuntut pendekatan yang lebih tersusun dan profesional. Dalam konteks inilah usaha pendokumentasian dan penerbitan seperti Impact NGO Malaysia menjadi sangat signifikan. Pelancaran Buletin Impact NGO Malaysia dengan tema Suara Komuniti Inspirasi Negara merupakan satu langkah yang tepat pada masanya. Ia merakamkan perjalanan cabaran dan pencapaian NGO yang secara berfakta dan berjuara. Ia memberi pengiktirafan kepada kerja lapangan yang sering tidak kelihatan tetapi sungguh bermakna. Saya melihat penerbitan ini sebagai satu rujukan yang bernilai tinggi. Ia boleh digunakan oleh para pelajar dan penyelidik. Ia membantu membuat dasar memahami realiti di lapangan. Ia memberi keyakinan kepada sektor korporat untuk menjalinkan kerjasama yang lebih strategik. Ia juga mendidik masyarakat untuk lebih menghargai peranan NGO. Tuan dan tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya amat menyambut baik kerjasama strategik antara Yayasan Generasi Malaysia dan Penerbit Universiti Putera Malaysia. Kerjasama ini menggabungkan pengalaman lapangan dengan kekuatan akademik dan kepakaran penerbitan profesional. Gabungan ini penting untuk memastikan kandungan yang dihasilkan berkualiti, berintegriti dan boleh dijadikan rujukan jangka panjang. Saya berharap inisiatif ini mampu mencetus minat dan kesedaran dalam kalangan generasi muda. Budaya kesukarelawan dan kepimpinan sosial perlu dipupuk sejak awal. Generasi inilah yang akan meneruskan kesinambungan kerja kemasyarakatan dengan pendekatan yang lebih segar dan bertahan maju. Sukacita dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan Anugerah Perdana NGO Malaysia 2025 dan melancarkan Buletin Impact NGO Malaysia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu. Diugeni Badan Bahasa dan hadiah kita dapat Anugerah Perdana NGO Malaysia, Yayasan Wilayah Persekutuan. Saya bagi pihak
Yayasan mengucapkan ribuan terima kasih pada Malaysia Madani, UPM dan Yayasan Generasi Malaysia yang telah memilih Yayasan Wilayah Persekutuan untuk kali ini. Terima kasih banyak. Dan ini merupakan selepas 33 tahun ya, MCPF beraktif dalam masyarakat di Malaysia, termasuk Sarawak ya. Dan inilah pertama kali kita mendapat anugerah yang sangat membanggakan kita. Jadi alhamdulillah hari ini tokoh NGO belia Kepimpinan Rumah Kebajikan diberikan kepada saya, dan award ini adalah untuk semua yang meneruskan kerja-kerja kebajikan. Dan ini adalah satu pengiktirafan bukan sahaja untuk saya, tapi saya dedikasikan kepada semua pengusaha-pengusaha pusat kebajikan di negeri dan juga di Malaysia ini. Kerana apa? Semuanya telah bertungkus lumus. Semuanya telah melaksanakan tugas yang kita tak nampak di luar sana. Mereka ini telah mengorbankan kewangan, masa dan sebagainya untuk kepentingan dan juga manfaat kepada masyarakat. Jadi